Masjid ni diambil daripada satu kalimah sajada yasjudu, kemudian kalau ismul makan dia jadi masjid. Itu sepatutnya wazannya maf'al, macam mat'am. Mat'am tu makna restoran, tempat makan. Maka atas wazan maf'al, maka sajada yasjudu masjid. Tetapi Al-Quranul Karim, hadis Nabi, begitu juga ucapan orang Arab sejak sekian lama lagi, daripada dahulu lagi, menamakan dengan masjid, tidak menamakan dengan masjid. Artinya bukan kiasi tetapi simai. Maknanya kiasi itu kias dalam bahasa Arab, tapi tidak, dia berdasarkan simai. Apa makna simai? Kita dengar daripada orang dulu lagi duk sebut masjid, 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 kita pun duk sebut masjid. Kalau masjid dengan makna tempat sujud, sujud ini adalah satu komponen daripada semayang yang dianggap sebagai rukun semayang. Maknanya dalam rukun semayang tu salah satunya masjid, dan masjid ni ataupun sujud ini dia merupakan rukun yang terendah dan kata orang terkhudu' ataupun ghayatul khudu', sebagai tanda seseorang itu menghambakan diri dia pada Tuhan. Kerana itu dahi yang mulia sama tinggi dengan kaki dia ketika sujud. Melalui 7 anggota sujud, dahi dan juga hidung kira satulah, ataupun wajah, 2 tangan, 2 kepala lutut, 2 jari ibu jari kaki. Itu lebih kurang maknanya anggota sujud. Dan bila kita sujud ni, kita dalam keadaan rendah, kita memuji Tuhan yang maha tinggi. Subhana rabbiyal a'la. Dan ketika itulah Nabi SAW menyebut aqrabu ma yakunul abdu bi rabbih inda sujud. Fajtahidu lahu bid-du'a faqaminun an yustajaba lakum. Atau kama qala. Lebih kurang maksudnya hamba ni paling hampir dengan Tuhannya ketika sujud. Hamba ini paling hampir dengan Tuhan ketika sujud. Maka hendaklah orang yang sedang bersujud banyak berdoa kepada Allah. Nescaya ia akan mudah diterima oleh Allah, layak untuk diterima oleh Allah. Faqaminun an yustajaba lakum. Jadi poin daripada ini maknanya kita ni sebagai seorang Islam, sewajarnya kita sentiasa boleh beribadat, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita berada dalam keadaan titik paling rendah, paling rasa kehambaan itu, maka tempat kita semayang ini kita tak panggil musalla, kita tak panggil markah, tempat rokok, tetapi kita panggil tempat sujud, kerana sujud merupakan tempat yang tertinggi. Orang tak sujud kepada manusia, tapi sujud kepada Tuhan manusia. Masjid ni tuan-tuan, kalau kita tengok, sebenarnya dia merupakan rumah Allah yang utama dan pertama di muka bumi. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkah mubarakah. Rumah yang pertama yang diletakkan di atas muka bumi untuk manusia abdi pada Tuhan, Masjid Kaabah atau Masjidil Haram atau masjid yang berada di Mekah. Ini masjid. Jadi masjid ni dalam Islam, ringkas ceritanya, amat diberi prihatin utama oleh Nabi. Tuan-tuan dengarlah, mana-mana pemimpin dunia sekarang ni, dia tidak mari mikir macam mana Nabi buat. Dia punya Nabi ni bila dia sampai kota Madinah,
Nombor satu sekali dia dirikan masjid. Belum sampai lagi. Namanya Masjid Quba. Masjid Quba ni ada seorang tu Hindung bin Khalid ataupun ni, dia yang hadiah kepada Nabi sekeping tanah. Maka Nabi bina Masjid Quba. Dan alhamdulillah mutaakhir ni masjid tu besar, ada masjid negeri dah lah. Luar dah, luar pun cantik, memang cantik. Siapa pergi mutaakhir ni memang luar biasa. Besar lagi dan penuh sentiasa. Saya pun tak tahu macam mana manusia. Kita ingat akhir zaman makin orang tak apa nak pergi masjid, nak pergi ke Mekah, Madinah, tak penuh sentiasa. Tuan-tuan, Nabi duduk di situ, Nabi bina masjid. Kemudian pada hari Jumaat, Nabi sampai di situ pada 8 Rabiul Awal. Nabi keluar daripada Mekah ke rumah dia pada 27 Safar. Tahun ke-13 ataupun tahun ke-1 Hijrah lah kiranya. Pada 27 Safar dia pergi kat mana? Dia pergi dekat Gua Sur. Dia duduk dalam Gua Sur 3 malam. Nak meredakan suasana pencarian orang kafir Quraisy. Pada 1 Rabiul Awal malam, dia hijrah ni malam. Sebab siang mudah nampak orang, malam ni kuranglah sikit. Dia keluar pergi ke Madinah. Dia pergi ni dia ambil masa 8 malam. 8 hari. Jalan musafir tu menarik lah. Siapa pernah tengok satu video, dia cuba melihat sejarah, kemudian dia buat macam Nabi buat. Bersungguh lah. Tapi projek tu kalau kita nak buat memang kena 30,000, 400,000 jugalah. Tak boleh lah. Kena backup, kena gambar, kena ni. Dia lalu mengikut kajian sejarah, laluan tu ada masanya kita melitah, ada masanya tak kena. Bukan jalan tarik hijrah kita lalu tak. Ada masa tu bukit bercerakah. Ada masa tu Masya Allah cantik, dengan kebunnya, dengan ada air sungai kecilnya. Oh cantik tempat mereka lalu. Sampai di Quba pada tahun 1 Hijrah pada 8 Rabiul Awal. 8 Rabiul Awal. 8 hari lah masa musafir itu. Duduk sana ada banyak riwayat, ada kata 3 malam, 4 malam, ada kata lebih lagi, masyhurnya lebih kurang tu. Jatuh pada 12 Rabiul Awal, maka Nabi pun masuk kota Madinah. Bila Nabi masuk kota Madinah, hari itu adalah hari Jumaat. Lebih kurang 500 meter, lebih sikit kurang sikit. Dia dari Quba ke kota Madinah sekarang ni tak jauh. Kalau orang jenis jogging tu kurang pada 15 minit laju. Jalan kaki pun, saya pernah jalan kaki sekali. Ada balik malah naik tu lah. Naik bagi lah. Ada pergi buat semangat. Nak tengok sekali. Sekarang ni dia ada jalan. Dia panggil Jadatul Quba. Jadatul Quba ni maknanya satu tempat yang kita boleh jalan kaki. Seronok tuan-tuan. Kalau boleh, lepas sembahyang subuh ke, curah-curah tanah dah sikit ni, kita jalan. Situ kita tengok ada orang derma air, cuma teh, ada orang jalan lagi tengok. Lepas tu insya-Allah sebaiknya waktu musim tak panas sangat lah. Musim tak panas sedap sikit. Musim sejuk sangat tak tahan kat kita. Musim hot sederhana. Sampai lebih kurang 500 meter tu masuk waktu solat Jumaat. Maka Nabi solat Jumaat. Solat Jumaat yang pertama yang Nabi solat di situ, sekarang ni maknanya ratus tahun dah, 1000 tahun dah lah. Dia bina masjid namanya Masjid Jumaat. Itulah solat Jumaat pertama Nabi lakukan. Lepas selesai solat Jumaat, baru Nabi masuk ke kota Madinah. Duduk kota Madinah, tumpang rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Tapi pemikiran Nabi yang pertama, Nabi nak bina masjid.
Tu nak ceritanya betapa hidup Nabi ni dengan masjid berpisah tiada. Nabi nak bina masjid, jadi Nabi pilih kat mana masjid yang paling sesuai. Dia cari hak ada kena mengena dengan keluarga dia, iaitu kabilah Bani Najjar. Keluarga Nabi ni yakni keluarga Nabi sebelah nenek perempuan dia. Sebab atuk dia Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim ni pernah pergi negara ke Yaman, ke Syam, singgah di Madinah. Bila singgah di Madinah, rasa jatuh hati dengan seorang perempuan Madinah, menikah. Jadi dapatlah anak tu diberi nama Syaibatul Hamd, yang akhirnya digelar sebagai Abdul Muttalib. Jadi baka tu adalah keturunan. Nabi pilih satu tanah milik dua orang anak yatim, Sahal dan Suhaib. Tanah tu dikatakan tempat kubur lama. Kalau hak yang kita tengok Suhu sekarang ni dekat tu juga. Di mana? Di Bakek. Ada juga kata kawasan tu kawasan bekas kebun kurma yang sudah rosak, jadi mereka buat jemur buah kurma. Mereka jemur buah kurma supaya boleh tahan lama untuk dimakan. Bila Nabi nak tanah tersebut, tanah tu tak luas sangat tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi dekat dengan Raudah tu, lebih besar daripada Raudah, mungkin dalam 20-30 kaki gitu je. Besar pada Raudah tu. Raudah tu besar dah. Besar sikit lagi. Itulah kawasan Nabi bina. Kalau siapa tengok tiang tu, dia tulis haza haddu masjidi Rasulillah. Ini adalah hak sempadan masjid Nabi. Hak asah. Boleh tengok. Saya rasa kalau macam besar ni, ini besar sikit. Mungkin kurang sikit lagi. Tempat tu. Lepas tu dibinalah zaman Sayyidina Umar dibina, zaman Sayyidina Osman lagi besar. Paling besar sekali dibina zaman Malik Fahad. Mari Malik Abdullah tambah sikit, mari Malik Salman tambah lagi sikit, tapi hak paling besar sekali Malik Fahad. Sekarang boleh muat ada kata 1.5 juta orang. Bila Nabi nak beli, nak ambil tempat ni, dua orang anak yatim ni kata ginilah, ambil saja ya Rasulullah. Rasul kata tak, saminuni, kalau boleh tolong perhargakan untuk aku. Buat nilai yang, maknanya cari value berapa. Maka diberitakan kalau tak silap 10 dinar. 10 dinar. 1 dinar ni zaman Nabi ni, kalau kita tengok zaman sekarang lebih kurang dalam 4,000 ke 3,000 lebih lah, sebab duit kan naik turun sekarang ni, emas tu. Bila sebut saja 10 dinar, Abu Bakar tu guna duit dia bayar tu. Sebab itu mereka kata, mana-mana orang datang ke masjid Nabi, tidak dia sujud satu sujud melainkan pahala esek akan dapat pada Abu Bakar Siddiq. Jasa dia tuan-tuan. Jadi Nabi bina Masjid Nabawi. Alhamdulillah. Dan Nabi ni pula kalau kita tengok bab kelebihan Masjid Nabawi ni, saya tak nak cerita panjang, saya nak rekah nak cerita bab masjid. Nabi ni pula di Madinah sahaja banyak tempat dia pergi, akhirnya orang jadi masjid. Tengah semayang 2 rakaat, tiba-tiba suruh paling arah kiblat ke Mekah daripada Baitul Maqdis, maka tempat tu namanya Masjid Qiblatain. Sekarang ni besar sungguh. Oh, hebat sekarang ni. Begitu juga kadang-kadang Nabi angkat tangan, Nabi doa. Ada satu tempat tu namanya Masjid Ijabah. Jadi tempat-tempat Nabi semayang ni sekarang ni orang buat masjid. Masa nak perang Khandaq tu Nabi berjaga malam duduk semayang duduk ni, orang panggil Masjid 7. Sekarang jadi satu je buat besar, satu. Tapi kalau orang pergi 30 tahun lepas, 25 tahun lepas masih boleh tengok lah kesan tu. Maknanya
Rasulullah SAW ni dengan masjid berpisah tiada. Dan Nabi ajak kita semua pakat pergi masjid. Nabi beri satu istimewa orangnya hati sentiasa bergantung pada masjid, termasuk dalam kalangan orang-orang yang mana mereka ini mendapat lindungan arasy Allah 7 golongan. Salah satunya rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Jadi mereka ni semangat untuk masjid. Untuk masjid ni kita boleh pecahkan kepada banyak hadis. Hadis yang pertama, kelebihan orang yang hatinya bergantung kepada masjid macam saya baca tadi. Apa makna bergantung? Maknanya kalau boleh dia nak datang masjid, dia rindu masjid. Dan cerita macam ini terlalu banyak. Ada orang tak boleh berpisah dengan masjid, suka sangat. Mati pun dalam masjid, duduk dalam masjid. Dia rasa segar. Dia rasa seronok duduk dalam masjid. Sebut masjid pergi, dia rasa suka pergi. Ini orang baik. Ini orang baik. Nombor 2 tuan-tuan. Berkenaan dengan masjid ialah bina masjid. Macam kita tengok Nabi bina, sahabat bina, Abu Bakar begini ni bina. Bina masjid ni kelebihannya, siapa bina masjid, dia akan dapat satu rumah dalam syurga. Rumah dalam syurga ni pertama, besarnya, hebatnya, cantiknya, lumayannya, terbaiknya. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membina untuk kerana Allah sebuah masjid, maka Allah bina rumah dalam syurga nanti. Sebuah rumah yang cantik, yang indah dalam syurga, Allah bina, dia bina tu, Allah bina dia. Allah beri kepada dia. Dia bina di muka bumi ni. Cuma orang akan tanya, bina tu banyak mana? Kena ada 300,000, 100,000, sejuta, 2 juta atau lebih atau kurang. Nabi beri hak paling minimum. Nabi kata apa? Man bana lillahi masjida walau kamabhasi tuqutatin banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membina kerana Allah sebuah masjid, walaupun senilai yang seperti sarang burung ciok, burung pipit kecil. Berapa sen? Seria ke? RM1, RM2, gitu je dia bina. Nescaya Allah bina baginya satu rumah dalam syurga. Saya teringat dalam satu buku saya sebut Syekh Sya'rawi. Sya'rawi ni ulama besar daripada Mesir, sampai sekarang sohor sangat dengan tafsirul Quran. Memang peliklah dia ni, minat sangat kepada tafsir. Daripada muda sampai ketua sampai ke mati, tafsir je. Dia tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok ustaz-ustaz mengajar tafsir, bukan ustaz Melayu lah, ustaz Melayu ni biasa lagi, ambil ustaz Arab. Dan ustaz Arab ni bukan ustaz Arab biasa, kita ambil profesor. Profesor pula profesor bahagian tafsir. Bukan profesor bahagian tafsir. Dan selia tesis PhD bahagian tafsir sebagai contoh. Walaupun macam tu, bila berdepan dengan Syekh Sya'rawi ni, dia rasa dia kerdil. Saya bertemu seorang profesor Mesir, saya tanya Syekh Sya'rawi, dia kata aku ni barat macam budak tadika lah, nak banding dengan Syekh Sya'rawi tafsir. Pelik, alim. Saya tak nak cerita hari lah. Nak ceritanya, di kampung dia dibina sebuah masjid. Dengan duit dia kaya, dia kaya. Mesir ni ulama' biasa tak nak kaya. Korporat yang kaya, tapi Allah jadi dia ni kaya. Kaya dan alim dan pemurah. Bila sebut pemurah, kaki sedekah, saya sebut dalam buku ni. Mereka yang kaki sedekah, Masya Allah. Jadi Sya'rawi ni kata, dalam satu kisah, sedang dia bina masjid, dia perhati yang bina masjid. Datang seorang perempuan. Perempuan ni datang bagi tahu nak sedekah. Sya'rawi kata, tak ayah. Dok nak, niat sangat Syekh. No. Bagilah dalam 10, kita kata duit jenis ke atau lebih kurang, maknanya satu jumlah yang sikit, RM10 ke RM20 gitulah. Nak sumbang sangat.
Syekh Syarawi ni orang alim besar. Dia tahu perangai, dia tengok. Dia panggil driver dia, mai sini. Itulah hantar makcik tu siang buat dia. Naiklah kereta, pergi hantar dia. Driver, pemandu Syekh Syarawi ni buat. Orang tua tu buat apa? Rupa-rupanya teruk sangat. Janda, bela anak yatim, bela cucu yatim. Rumah pun sederhana yang amat teruk. Balik bagi tahu kepada Syekh Syarawi. Sedang bagi tahu dengar-dengar ni, tiba-tiba seorang Raja Arab, tanpa saya sebut nama tempat, telefon Syekh Syarawi. Dia kata, Syekh, boleh tak kita nak bayar zakat ni? Ada tak orang yang sesuai? Syekh pun cerita terus. Bila cerita terus, tuan-tuan, apa berlaku? Dia kata, Syekh, cari sebidang tanah luas, bina sebuah rumah yang sesuai. Lepas tu selesaikan semua, masukkan duit dia dalam akaun, suruh anak-anak dia ni belajar sampai ke universiti. Asbabnya sedekah sikit. Saya sebut dalam buku ni. Pelik dan ajaib. Syekh Syarawi, orang cerita keadaan kehidupan tu. Nak ceritanya kerana kasih pada masjid, bagi sikit, Allah ganti bukan di akhirat, dunia pun kasih dah. Akhirat tu memang jaminan dalam hadis 2-3 riwayat dan lafaz sirahnya macam kita sebut tadi. Ni dunia pun Allah bagi dah. Itu jadi saya rasa kalau adalah orang-orang nak bina masjid ke, nak buat apa ke, kita tak mampu, RM1 RM1 lah. Bukanlah sejuta, tak. RM1, RM5, 10 sen, tak apa. Kadang-kadang benda ni kita tak sangka. Dan benda ni menjadi mercu tanda sebagai kebaikan untuk kita. Apatah lagi kalau Allah bagi kita boleh bina besar tu, itu satu. Baik, nombor 3. Bila kita sebut tentang masjid ni, itu imarah. Masjid ni macam mana kita nak suruh orang datang ke masjid, meramaikan masjid. Dan ini cabaran, tuan-tuan. Kadang-kadang kita tengok satu tempat tu lesu je. Tapi satu tempat tu penuh orang datang masjid. Tak payah keping. Ada 2 tempat saya tengok tak payah keping. Pertama, Masjidil Haram. Tak payah keping. Yang kedua, Masjid Nabi. Allah. Tak payah keping. Ya ini orang pakat datang. Tak apalah, itu Allah istimewa dan karamah yang luar biasa. Tapi tempat kita ni macam mana? Jadi kempen ajak orang ke masjid ni sepatutnya kena buat. Dan kita kena buat betul-betul. Biar kita meriahkan. Kerana jiwa-jiwa yang datang ke masjid ni jiwa yang baik. Sebab itu orang zaman dulu dia ajak datang ke masjid, datang ke masjid. Kalau tak nak datang payah, tuan-tuan. Manusia ni bila dia boleh datang ke masjid dan dia telah rasa nikmat datang ke masjid, itu tanda dia ada iman. Nabi bersabda, "Iza ra'aitumur rajula ya'tadu ila al-masjidi fashhadu lahu bil iman." Kalau kamu tengok seorang lelaki itu beradak datang ke masjid, maka saksikan bahawa dia ni ada iman. Datang masjid. Mereka pakat datang masjid dan mereka bersungguh-sungguh datang masjid. Nikmat orang datang masjid ni Allah saja yang tahu. Dia datang ke masjid. Tuan-tuan, kalau saya tanya tuan-tuan duduk di satu taman. Biar jauh sikit daripada sini sebab kita kata sini ni payah dah nak ada taman sangat. Kita kata taman sikit. Di Ampangan ke, di Paroi ke, di Pancur ke, atau seumpamanya lah ada taman Senawang ke, kita duduk. Setiap hari Minggu kita datang ke masjid. Hari Sabtu contohnya cuti. Tapi kita tengok di masjid itu akan ada sebuah kereta, bukan besar pun, kereta tiba aja. Akan ada satu keluarga yang datang ke masjid, berarti anaknya 3-4 orang, isteri dan dia datang pergi semayang. Zuhur dia mari.
dengan pakaian mayang dulu. Lepas tu sudah mayang balik Kadang-kadang dah duduk lama pun zikir dah lama mari. Asar mari pula. Maghrib pun mari gabung dengan isyak. Mungkin subuh saya tak tahulah, mungkin kata kita contoh kita nak nampak ni. Kita pun datang masjid. Bila kita tengok orang tu, hati kecil kita terdetik akan kata, baik keluarga dia. Jarang orang kata jahat keluarga dia mari masjid ni. Berat. Untuk nak nunjuk tu. Dia kalau sekali betul lah nak nunjuk. Dan kalau tiap-tiap hari nunjuk siapa pula? Tunjuk pun orang sama. Tak. Itu maknanya keikhlasan. Maknanya orang datang ke masjid ni orang kata orang baik. Orang datang ke masjid ni orang baik. Tuan-tuan, poin seterusnya. Mereka ni datang ke masjid dengan pelbagai tujuan. Ada sebagai mengajar, ada sebagai nak belajar, ada sebagai nak baca Quran, ada nak iktikaf, ada nak zikir, semua baik belakang. Kerana itu kata Syekh Dr. Muhammad Az-Zuhaili, dia kata peranan masjid ni paling kurang pun ada 6. Ada 6. Nombor 1 tempat semayang. Nak semayang, mari masjid nak semayang. Nombor 2 tempat belajar. Tempat kita belajar. Nombor 3 tempat kita beribadat yang lain. Ibadat yang lain ni maksudnya nak baca Quran, nak zikir, nak semayang sunat, nak iktikaf, tak apalah. Tapi utamanya solat lah. Tu apa panggil masjid. Nombor 4, masjid ni dia sifatnya tempat berperbincangan. Zaman Nabi masjid juga dijadikan macam parlimen. Saya sebut dalam buku ni. Sirah Nabawiyah tentang masjid. Daripada A to Z kehidupan Nabi, salah satunya masjid ni tempat mereka duduk bincang. Banyak keputusan besar keluar daripada masjid. Nombor 5, masjid ni juga adalah tempat hukuman. Zaman dulu tambak orang-orang yang melakukan kesalahan apa-apa tiang masjid Macam perang Badar tu, mereka kena ikat kat masjid. Hatta kita pun tak faham masa tu, zaman Sayyidina Umar baru ada penjara secara asing. Sebelum ada tu tak pakai gitu mudah. Hatta ada seorang tu, orang asalnya daripada Yamamah. Orang ni namanya Sumamah ibn Usal. Dalam sebahagian kisah ni kita cerita dalam buku ni jugalah. Sumamah ibn Usa ni orang yang jadi antara ketua kaumnya. Entah macam mana dia kena tangkap. Dia bukan Islam. Bila dia kena tangkap, dia ditambak di tiang masjid. Nabi ni orang yang prihatin, dia observe, dia kenal orang. Bila masuk dia kata, Sumamah, apa keadaanmu? Sumamah jawab, ya Muhammad, kalau nak bunuh-bunuh lalu senang. Gitulah ibaratnya. Janganlah biar gini. Atau kalau nak lepas lah. Nabi tak jawab, Nabi senyap je. Tapi bila dia kena macam itu, dia tengok setiap waktu ada orang azan, orang mari ramah semayang. Keluar, mari ramah semayang. Dah 5 waktu sehari. Kena 3-4 hari, lebih sikit kurang sikit, Nabi bagi tahu kepada sahabat, Nabi kata, lepaslah Sumamah. Siapa dah matlamat maksud. Tuan-tuan tahu, bila dia dengan tak ada apa-apa, tak kena bayar apa-apa. Tak. Rasulullah suruh lepas. Dia pun pergi mandi. Sudah mandi, siap semua sekali. Masuk temu Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebenarnya tuan-tuan tahu, ada banyak sejarah datang ke masjid ni
adalah sebuah manifestasi dakwah yang paling berkesan untuk orang lain tengok. Datang seorang lelaki, dia ni orang yang kuat dengan agamanya, bertemu dengan imam ataupun pendakwah, masuk Islam. Lalu orang tanya dia, apa pasal kamu nak masuk Islam? Dia kata, satu perkara je, rumah aku ni tempat perjalanan nak pergi ke masjid, jadi aku duduk tengok orang Islam. Dan aku perhati ada beberapa kelompok, beberapa orang tu setiap waktu dia pergi ke masjid. Kami ni seminggu sekali je, hari tertentu je tak apa nak pergi juga. Ni 5 kali sehari, boleh komik. Dia pakai energi apa? Kekuatan kok mana? Akhirnya masuk Islam, tuan-tuan. Tengok. Sebab ni orang pergi masjid. Tak payah buat apa, pergi masjid ni. Allah buka hidayah. Masjid. Sebab itu saya kata masjid ni tempat dia, Nabi tunjuk gitu je. Kadang-kadang kita tengok masjid, saya bila tengok masjid yang kemah macam ni, sayang sangat lah, ya Allah. Tapi tak apalah, kerana nak buat lebih baik. Mungkin kita akan tengok. Saya bergurau dengan sahabat kata ambil gambar sebelum akan datang ni. Betul-betul kita pun tak tahu apa yang wajah mana pula ni. Sekarang ni boleh buat cara video kok ni, ambil semua sekali tu. Mudah-mudahan memberi kesan kepada kehidupan kita. Tengok akan datang. Baik. Poin yang terakhir lah. Saya pun tak tahu ceramah sampai pukul berapa. Boleh 2 jam lagi? Kalau boleh, maknanya masuk waktu kita berhentilah, insyaAllah. Okey, last sekali. Saya sebenarnya bila tengok macam ini, macam mana mereka cinta sayang kat masjid ni, telah terbukti. Dia masjid ni, tuan-tuan, semua orang sesuai datang ke masjid. Orang yang banyak hutang datang ke masjid. Saya sebut dalam buku inilah doaku, dan dalam buku kisah bayar hutang. Abu Umamah bermasalah duduk dalam masjid semayang. Akhirnya Nabi bagi tahu dia membacalah satu doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukh wa a'udzubika min ghalabati daini wa qarri rijal. Dia buat, akhirnya selesai hutang dia. Tengok dalam masjid. Ini besar sini. Ada kisah baiti jannati, rumahku syurgaku, saya cerita ada satu buku kecil. Dalam buku ni kita kisahkan ada orang tu bergaduh laki bini. Satu kalimah je belum keluar, namanya cerah. Hak lain semua keluar dah. Akhirnya tu lelaki ni keluar rumah, tak tahu tempat nak pergi. Ni cerita Arab lah. Dah minum air tak tahu, akhirnya nampak masjid, masuk dalam masjid semayang. Daripada pagi itu semayang sampailah waktu zuhur. Sudah waktu zuhur, semayang pula sampai waktu asar. Sudah semayang asar, balik rumah. Kira nak pesudah lah apa yang berlakunya. Sampai di rumah tengok isteri dia layang macam ingat pengantin baru. Lembutnya, ya Allah. Dia pun jadi, pelik ni. Layang baik ni, bagi kat dia ke semua sekali ni. Nak makan apa, gini, siap, gini. Cakap dia, Allah. Pegang tangan, tanya, yang apa masalah ni? Dia pun cerita, masa kita bergaduh tu, saya pun tak tahu apa nak buat. Temperature naik ni, darah naik ni. Geram ke? Orang masa tengah marah ni, WhatsApp pun tutup, orang dah buka masing-masing. Akhir sekali mari telitah dalam hati nak semayang. Dia pun pergi ambil wuduk semayang. Tok lelaki semayang di masjid, dia semayang di rumah. Sama-sama semayang. Semayang ni diibarat macam piramid naik. Makin dekat. Sebab hablum minallah. Jadi bila hablum minallah kuat, hablum minan nas pun kuat. Tengok. Itulah kesannya. Jadi tuan-tuan, saya sekali lagi menyatakan bahawa semoga kita menjadi golongan pencinta kepada masjid, insya-Allah, dan kita harap masjid negeri ini akan diimarahkan dengan lebih baik lagi selepas daripada
penutupan dan pembukaan semula insya-Allah. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, alimna tawil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.